Apakah hukum sambut tahun baru menggunakan mercun? Mercun ni ada faedah tak? Tak ada. Kalau budak-budak suka bunga api, hukumnya harus. Kalau berlebih-lebihan, hukumnya makruh. Kat mana makruh bakar bunga api banyak-banyak? Harta sendiri, harta masjid, haram. Ingat makruh ada dua hukum. Membazir ada dua hukum. Hukum membazir yang pertama makruh, hukum membazir yang kedua haram. Membazir mana makruh? Membazir harta kita sendiri. Faham lagi? Kita pengurusi masjid. Esok raya, kita pergi kat bazar Ramadan, Pasar Marah ke Wakaf Tengah, kita beli bunga api Pulau Ya. Pasal cucu balik mana ni? Faham? Kita pun beli bunga api, pasang pong tembok, cucu tengok, lenggok tengok. Makruh itu pendapat paling keras, makruh. Tengok pendapat harus. Kerana menyukakan budak-budak. Okey? Tapi kita ambil duit masjid, pasal kita pengurusi masjid, pakai duit masjid 20 ya beli bunga api, haram. Kerana membazir harta masjid, haram. Kita di rumah ambil wuduk 4 kali. Nabi kata 3 kali je. Kita ambil wuduk di rumah 4 kali basuh muka. Makruh. Membazir. Kita ambil 4 kali sejid, haram. Jelas lagi. Kita ambil di rumah kita, basuh tangan 3 kali, sunat. Kita basuh 4 kali di rumah, makruh. Kita minta izin jiran sebelah kita nak wuduk. Ya, aku pinjam air mu, malah naik rumah nak ambil wuduk je. Boleh ambil lah. Kita ambil 4 kali basuh tangan. Haram. Kerana harta orang. Jelas lagi? Faham tak apa? Sebab kita ramai tak faham. Semua membazir haram dah ke? Salah tu. Mau ngaji di mana? Faham?